Cara untuk buat ni, kita tulis dulu 1, 2, 3. Lepas tu 3, 2, 1. Tambah macam biasa. 3 tambah 1 ialah 4. Tapi dekat sini, 4 ni yang kecil dia ni, ini ialah dia punya raja. Okey, raja dia. Jadi semua kat bawah ni ialah rakyat dia. Bawah ni tak boleh besar dari raja. Jadi bila besar dari raja, kita kena pinjam kuasa raja. Jadi kita kena tolak pinjam kuasa raja ni. Okey, dia akan jadi kosong lah kat sini. Setiap kali kita pinjam kuasa raja, kita kena tambah satu kat atas. Kenapa? Sebab kita nak bagi tahu yang kita dah pinjam kuasa raja tu sekali. Okey, satu kali. Jadi, 1 tambah dengan 2, dia akan jadi 3. 3 tambah dengan 2, dia akan jadi 5. 5. Rakyat ni besar dari raja. Jadi kita buat benda yang sama. Dekat sini, dah kena dapat 1. Dan kat sini, kita kena tambah 1 untuk menandakan yang kita dah pinjam jadi raja. Jadi, 1 tambah 1 sampai 3, dia akan jadi 5. Ulang proses sekali lagi. Tolak dengan 4, akan jadi 1. Dan kat atas sini, tambah dengan 1. 1 ni, bawa je turun. Jadi jawapan dia ialah 1110. Dekat sini ialah 4. Bawa je raja tu turun. Okey, ini akan dapat full mark. Jawapan dia 1110. Asas 4. Settle.